Sekarang kita sampai ke salah satu tablet yang paling popular dekat Malaysia pada tahun 2026 ni, iaitu Xiaomi Pad 7. Skrinnya adalah 11.2 inci, 3.2K crystal clear LCD, resolusi pula 3200 kali 2136. Ini adalah antara skrin yang paling tajam dalam kategori bajet. Prosesornya adalah Snapdragon 7 Plus Gen 3. Ini adalah orang panggil jam yang tinggi. Prestasinya hampir flagship. Pilihan RAM-nya adalah 8GB ataupun 12GB. Wi-Fi 6E, quad speaker, Dolby Atmos dan juga Dolby Vision. Tapi tiada sokongan microSD, tiada selular dan juga sokongan Xiaomi Focus Pen dan juga keyboard. Siapa yang sesuai untuk pengguna ni adalah pengguna yang nak skrin terbaik dan juga prestasi chip yang terkuat dalam bajet 1299 hingga 1599. Xiaomi Pad 7 adalah pilihan best value dalam keseluruhan senarai ini. Tengok YouTube saya video penuh, follow untuk lebih banyak perbandingan gadget bajet.